Jom ambil tahu, ini ringkasan intipati penting daripada penghulungan YBM KPDN di Dewan Rakyat. Pertama, tangani isu lambakan barang asing yang menekan peniaga tempatan PMKS. Hubung dengan cadangan untuk menilai semula dan mempercepat pindahan Undang-Undang E-Dagang. Kedua, berhubung dengan tindakan untuk memperketatkan penguatkuasaan terhadap lambakan produk dan perkhidmatan asing. Ketiga, penetapan garis panduan dan pemantauan jelas bagi promosi perniagaan di platform digital milikan luar negara. Keempat, peningkatan kapasiti industri dan dasar pelindungan. Manfaatnya kepada kita apa? Ia mewujudkan ekosistem pasaran yang adil dan mampan serta perlindungan terhadap PMKS tempat. Kedua, penambahbaikan program jualan Rahmah Madani (PJRM). Antara langkah yang dilaksanakan adalah membuka ruang kepada pelbagai pihak untuk menjadi rakan strategik dalam pelaksanaan PJRM. Sehubungan itu, KPDN sentiasa menggalakkan penyertaan peruncit kecil dan sederhana termasuk kedai runcit tempatan, koperasi dan jualan komuniti agar manfaat program dapat diagihkan secara lebih meluas dan inklusif. Dan KPDN akan terus bekerjasama dengan MOF untuk membolehkan kesemua operator PJRM terlibat dalam pelaksanaan bantuan tunai sara. Setakat Januari 2026, 30% daripada lebih 2,100 operator PJRM kini telah mendapat bekalan terminal sara dan sekaligus membolehkan rakyat membuat pembelian barangan dengan bantuan tunai sara tersebut. Manfaatnya kepada kita apa? Rakyat makin mudah berbelanja. Jom belanja dengan PJRM. Ketiga, penjualan dan pembelian bahan api RON95 melibatkan kenderaan berpendaftaran asing. KPDN akan mewujudkan peraturan baru yang melarang pembelian RON95 bersubsidi oleh kenderaan berpendaftaran asing. Melalui peraturan baru ini kelak, larangan dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas pemilik atau pemandu kenderaan berpendaftaran asing. Peraturan ini disasarkan siap dan berkuat kuasa bermula 1 April 2026. Kementerian sedang mengkaji untuk memperluaskan mekanisme bagi menyekat penggunaan kad kredit asing bagi pembelian di pam-pam minyak, iaitu pembelian di OPT, Outdoor Payment Terminal. Pada masa yang sama, pemeriksaan di bawah Ops Samar, pemantauan tanpa pakaian seragam akan dipertingkatkan di stesen minyak yang dikenal pasti sebagai kawasan titik panas hotspot bagi membantras aktiviti penyelewengan. Manfaatnya kepada kita adalah ia dapat memastikan subsidi hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia dalam pembelian RON95. Keempat, pelan tindakan kos sara hidup negara. Menangani isu yang terkait dengan kos sara hidup ini akan kita gerakkan merentasi kementerian. Dan di bawah NAKOL ada kluster-kluster yang telah diwujudkan, iaitu kluster makanan, kesihatan, pendidikan, perumahan, pengangkutan dan pendapatan serta utility. Dan setiap kluster ini ada kementerian penerajunya. Dan kita juga dalam proses akhir untuk memperkenalkan pelan tindakan kos sara hidup yang akan kita lancarkan pada suku kedua tahun ini untuk memastikan gerakan kehadapan ini akan menjadi lebih tersasar dan lebih berkesan. Manfaatnya, perancangan inisiatif-inisiatif yang dapat membantu menangani aspek kos sara hidup rakyat. Kesimpulannya, KPDN melalui NAKOL akan terus memfokuskan isu teras rakyat, merentas peranan pelbagai kementerian di bawah pendekatan World of Nation. Dalam masa yang sama, memastikan ekosistem ekonomi domestik yang mampan serta berdaya saing, di samping memastikan penyasaran subsidi dapat dinikmati secara terus oleh rakyat Malaysia. Jangan lupa kongsikan info ini agar lebih ramai yang peka. Jom ambil tahu.